Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurna waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bitalabatil ilm. Selamat datang pada penuntut ilmu. Selamat datang bagi para penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Rasulnya, yang hari ini insya-Allah kita akan membahas, ya, ini kata-kata kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, yang ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin tidak seberuntung para sahabat yang dapat mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung, tetapi melalui usaha para ulama terdahulu, mereka mengumpulkan hadis yang makan masa berbulan-bulan bahkan sampai bertahun. Kita sekarang senang tinggal duduk di rumah kita di masing-masing. Ada yang mungkin sambil bekerja pagi ini, maka tak mahukah kita menyempatkan sedikit waktu sahaja dalam sehari, start sampai setengah jam insya-Allah atau lebih sedikit, untuk mendengarkan, seakan-akan kita mendengarkan daripada mulut Rasulullah SAW secara langsung, hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Baik, kita langsung masuk saja insya-Allah. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan pada hari ini, ya, majlis ini bukan majlis yang bagi kita mungkin sebahagian hanyalah rutin. Tapi Allah SWT telah mengumpulkan kita pada pagi hari ini di mana pun kita berada, dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan berbentuk teknologi. Kita manfaatkan barang sebentar untuk mendengarkan hadis-hadis yang kita tak dapat berjumpa dengan baginda, tapi kita mendapatkan melalui periwayatan oleh ulama-ulama terdahulu. Baik, kita masuk insya-Allah pada hadis berikutnya tentang bab hal yukanna al-musyrik. Adakah seorang musyrik boleh memiliki kunyah? Pada hadis sebelumnya kita dah membahas tentang Abul Qasim, yakni kunyah yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah memberikan seseorang kebenaran untuk menggunakan namanya, tetapi tidak boleh menggunakan kunyahnya. Walaupun orang tu ada anak Qasim, maka janganlah menggunakan Abul Qasim. Ini menunjukkan bahawa seakan-akan kunyah tu lebih kuat melekatnya pada diri baginda As-Salam dibanding nama baginda As-Salam. Kerana kunyah tak boleh pakai, tapi nama boleh pakai. Jadi bila kita guna nama Abu-Abu ni di social media atau di mana, kalau boleh kita jadikan seakan-akan bila orang sebut Abu Muad, Abu Muhammad, orang tahu tu kita. Masalahnya sekarang kita bila kita menggunakan Abu, orang tak tahu sebab semua hampir sama. Nama nama Aiman contohnya, tapi menggunakan Abu Abdullah. Sekarang ada 10 Abu Abdullah. Kita tak boleh nak tamyiz. Tak boleh mana satu Abu Abdullah. Banyak kan. Sebut nama betul baru orang tahu. Seakan-akan dah terbalik. Tapi dulu bila orang sebut Abu Abdurrahman, orang tahu tu Abdullah bin Mas'ud. Kalau kata Abu Abdullah atau Abu Ubaidillah, orang tahu tu Abu Hafs, itu Umar radhiyallahu anhu. Orang seakan Abu Bakar, semua orang tahu Abu Bakar siapa. Jadi kunyah tu kuat. Sekarang adakah boleh seorang musyrik memiliki kunyah? Okay, kita masuk pada hadis Usamah bin Zaid. Kita baca maksud je langsung. Rasulullah SAW pernah datang ke suatu majlis di mana Abdullah bin Ubay bin Salul ni berada di situ. Kerana dia belum memeluk Islam, dia lalu berkata, "Janganlah mengganggu kami di majlis ini." Maka Nabi SAW menemui Sa'ad bin Ubadah dan berkata kepadanya, "Wahai Sa'ad, tidakkah engkau mendengar ucapan Abu Hubab?" Maksud bagi Rasulullah SAW adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Bermakna ini boleh digunakan kunyah untuk orang musyrik, dan kunyah lebih kuat dia punya ni. Baik, sekarang kita masuk pada kunyah bagi anak kecil. Baik. Anas berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alaina wa li akhun saghirun yukanni Aba Umair wa kana lahu Nughair yal'abu bihi. Famata fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fara'ahu hazinan faqala ma sya'nuhu qila lahu mata nughruhu
Faqala ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Baik. Nabi SAW pernah mengunjungi rumah kami dan saya memiliki seorang adik berkunyah Abu Umair. Dia memiliki seorang anak pipit yang menjadi teman bayinya. Anak pipit ni burung pipit. Yang menjadi teman bermainnya. Namun burung itu akhirnya mati. Maka Nabi SAW menemuinya dan melihatnya tengah bersedih. Baginda lalu berkata kepadanya, apa yang terjadi? Orang-orang berkata, burung yang ia miliki telah mati. Nabi bertanya kepadanya, wahai Abu Umair, apa yang diperbuat oleh An-Nughair? Nughair ni burung yang serupa dengan pipit dan burung itu berparuh merah. Baik, sebenarnya daripada hadis ni, bagi siapa yang tahu bahawa ini menunjukkan boleh seorang anak, seorang budak kecil menggunakan kunyah. Menggunakan kunyah. Tapi inti daripada hadis ni sebenarnya pasal tajuk dia pasal kunyah bagi anak kecil. Uh, Padahal tak mungkin budak kecil itu dah ada anak nama Umair. Tapi boleh menggunakan kunyah. Sebenarnya dalam hadis ni ada satu kisah yang menarik bahawa bagaimana Rasulullah SAW seorang pemimpin yang mengurusi masalah negara, yang menjadi perantara, yakni utusan Rasulullah Allah SWT untuk kita, untuk umatnya, yang sibuk memikirkan ahli keluarganya yang ramai. Subhanallah. Kalau kita ni, kalau kita dah ada ahli keluarga kita, kita hanya fikirkan apa nak bagi makan pada ahli keluarga, apa yang bagi kesenangan pada ahli keluarga kita, kita lupa pada orang lain. Seakan-akan ahli keluarga itu keutamaan. Tapi bayangkan Rasulullah SAW memiliki isteri yang banyak. Tapi satu-satu diperhatikan masalahnya dan dalam keadaan sibuk macam tu, bagi Rasulullah masih menyempatkan diri untuk menghibur seorang anak kecil yang sedang kesedihan kehilangan anak burungnya. Yang saya ingin katakan bagaimana akhlak Rasulullah SAW sampai sebegitu detail dalam mengurus ahli keluarga yang ramai, mengurus negara yang besar, dengan permusuhan orang musyrik dan munafik yang jelas-jelas terhadap baginda Rasulullah SAW. Tapi dalam masa sama Rasulullah masih menyempatkan diri untuk menghibur anak kecil. Ini akhlak baginda Rasulullah SAW. Baik, kemudian kita masuk pada tajuk berkunyah sebelum dikurniai anak. Ibrahim An-Nakhai berkata, Anna Abdillahi kanna Alqamah Aba Shiblin walam yulad lahu. Abdullah memberi kunyah Abu Shibl kepada Alqamah padahal dia tidak memiliki anak. Alqamah berkata, kannani Abdullah qabla ayyuladadi. Abdullah memberi kunyah kepadaku sebelum aku memiliki anak. Sekali lagi, kita kunyah ni, yang ni gelaran atau laqab, boleh untuk anak kecil, boleh orang yang belum ada anak, tapi bukan sebagai bentuk penyamaran. Kan? Sekarang biar kita kelihatan bahawa kita ni apa namanya, pro sunnah, atau kita ni kita tak nak diketahui, maka kita menggunakan penyamaran, menggunakan abu. Dekat dekat sosial media, habislah kita gaduh dengan semua orang. Subhanallah, jadi terbalik. Padahal Abu ni, kalau orang sebut Abu, orang tahu, oh Abu Abu Mahdi misalkan. Abu Fulan, orang tahu tu kita. Bukan sebaliknya orang tak tahu kita siapa. Ha. Macam saya daripada awal, sebelum saya ada sebelum saya kahwin lah, saya dah letak kunyah saya Abu Aiman. Abu Aiman. InsyaAllah kalau sebut nama Abu Aiman, orang tahu tu saya. Bukan tu sebagai penyamaran, tapi orang tahu. Maka bila orang tahu, saya akan berhati-hati dalam bertindak. Dalam buat status, dalam buat apa, dalam bergaduh dengan orang, kalau dalam status dan sebagainya. Jadi janganlah kita jadikan Abu tu sebagai bahasanya orang yang majhul, anonymous, bukan. Tapi bagi orang tahu kita siapa. Baik, kemudian kunyah bagi wanita. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Ya Nabi Allah, ala tukanninani? Faqala tukanniyani. Faqala iktani bibnika. Yakni Abdullah bin Zubair. Fakanat tukanni Umma Abdillah. Wahai Nabi Allah, apakah engkau tidak memberiku kunyah? Maka baginda SAW kata, berkunyahlah dengan nama anakmu. Anak kat sini, anak saudara. Sebab Aisyah belum, tak ada sampai radhiyallahu anha,
sampai akhir hayat dia tidak memiliki anak dari Rasulullah SAW. Maka anak saudara Aisyah siapa? Abdullah bin Zubair. Jadi Abdullah bin Zubair ni anak kepada kakaknya Asma. Asma binti Abi Bakar. Yang menikah dengan Zubair bin Awam. Maka sejak saat itu Aisyah berkunyah dengan nama Ummu Abdillah. Baik, kita masuk pada tajuk berikutnya. Menjuluki orang lain dengan sesuatu yang ada padanya atau salah satunya. Sahal Ibn Sa'ad berkata, In kanat ahabba asma'i Ali radhiyallahu anhu ilaihi la Abu Turab. Ini panjang, saya baca maksud je. Nama yang paling disukai oleh Ali bin Abi Talib adalah Abu Turab. Dia sangat suka jika dipanggil dengan nama tersebut. Dan nama itu diberikan oleh Rasulullah SAW kepadanya ketika dia marah kepada Fatimah. Kemudian dia keluar dari rumah dan tidur bersandar pada dinding masjid. Nabi SAW datang dan mencarinya. Seorang berkata kepada baginda SAW bahawa Ali sedang berbaring di tembok masjid. Maka Nabi SAW mendatanginya dan melihat pasir menempel di bahagian belakang Ali. Zahar. Di bahagian belakang Ali. Nabi lalu menyapu pasir dari punggungnya dan berkata, duduklah wahai Abu Turab. Baik, daripada hadis ini kita mengetahui bahawa kunyah itu boleh diberikan oleh orang lain. Dan kenapa Abu Turab? Turab tu maksudnya tanah, pasir. Jadi selepas Ali sandar tu ada pasir, maka Ali dipanggil Abu Turab. Sebab Rasulullah tak panggil dia Abu Hasan atau Abu Hussein. Tapi Rasulullah panggil Abu Turab, maka panggilan itu disukai oleh Ali radhiyallahu anhu. Walaupun dia ada anak dan terkenal, Abul Hasanain. Memiliki anak Hasan dan Husain. Tapi tetap beliau suka gelaran yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW. Dari kisah ini kita mengetahui bahawa para sahabat juga manusia biasa. Ada masa mereka berselisih. Ada masa mereka marah, geram. Walaupun mereka adalah manusia terbaik di atas muka bumi. Siapa yang mengingkari kesalehan, kebaikan Ali sebagai khalifah keempat dalam Islam? Tak ada. Kecuali orang-orang bukan Islam je lah. Siapa yang mengingkari kebaikan, kesalehan dan keutamaan Fatimah radhiyallahu anha? Tak ada. Dan mereka berdua adalah manusia terbaik. Dalam masa yang sama, boleh berlaku perselisihan. Maka hendaklah kita mengambil iktibar daripada hal ini untuk tidak, pertama, mengangkat seseorang melebihi martabatnya. Sebagai kita tahu, ada yang mengangkat martabat Ali, bahkan mengatakan bahawa sebenarnya Rasulullah SAW itu bukan Nabi. Nabi yang sebetulnya adalah Ali. Ketika Jibril alaihissalam datang memberikan wahyu, sepatutnya nak bagi ke Ali, tapi kebetulan Rasulullah tidur kat tempat dia. Jadi dapatlah Rasulullah menjadi Rasul. Ta'assub yang berlebihan. Bahkan sampai satu tahap menuhankan Ali. Maka ini adalah hal yang terlarang. Beliau adalah manusia biasa, tapi kemarahan mereka itu adalah hal yang lumrah. Tapi tidak mengeluarkan mereka daripada kepompong agama. Yang ini ada batasnya. Jadi boleh tak kita misalkan ada khilaf, perselisihan antara kita dengan ahli keluarga kita, suami dan isteri? Boleh, hal yang biasa. Tetapi tidak keluar daripada batas-batas rambu-rambu syariat Islam. Yang jadi masalah sekarang, bila suami dah tak suka dengan isteri, segala aibnya dicari. Begitu juga sebaliknya. Bila dah rasa ada marah, segala kelemahan suami dicari, dan percayalah ini adalah antara penyebab seseorang masuk ke dalam api neraka. Hanya kerana perkataan seorang isteri yang tidak mensyukuri kebaikan suaminya dan hal-hal yang semisal dengannya. Baik, jadi itu jadi apa gelaran yang digelar oleh Ali bin Abi Talib kita tahu hari ini? Abu Turab. Baik, kemudian kita masuk pada hadis tajuk bagaimana berjalan dengan para pembesar dan mereka yang memiliki keutamaan. Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nakhlin lana nakhlun li Abi Talha tabarraza li hajatihi wa Bilal namshi ila jambihi famarra Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabrin faqama hatta tamma ilaihi Bilal faqala wayhaka ya Bilal hal tasma'u ma asma'u qala ma asma'u syai'an faqala sahibul hadzal qabri yu'adzab fawajada yahudiyan. Nabi SAW pernah berada di pohon milik kami, ini milik Abu Talha.
untuk menunaikan suatu keperluan. Bilal lalu mengikuti beliau baginda Rasulullah SAW dari belakang untuk memuliakan baginda Rasulullah SAW. Yang ni dia akhlaknya Bilal, tidak berjalan di sampingnya atau di depannya, tetapi di bahagian belakangnya. Kemudian Nabi SAW melewati sebuah kubur. Baginda lalu berdiri dan ketika baginda menyusul, Bilal menyusul, baginda berkata, celaka kau wahai Bilal. Ah, tidakkah engkau mendengar apa yang aku dengar? Bilal menjawab, saya tidak mendengar apa pun. Nabi berkata, sesungguhnya penghuni kubur ini tengah disiksa. Ternyata kubur itu adalah kubur orang Yahudi. Baik, ini ada antara mukjizat Rasulullah SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada baginda SAW pada ketika itu, yang ini mendengar siksaan yang terjadi dalam kubur. Baik, pernah tak kita berfikir uh, dalam di hidup kita ni, sebenarnya kita beruntung terlahir sebagai seorang Muslim. Ini adalah hal yang dilupakan oleh banyak orang. Yang ini terlahir sebagai seorang Muslim. Ramai daripada kita tidak menganggap bahawa daripada kenapalah aku lahir sebagai seorang Muslim yang hidup hanya orang kata pas-pasan, uh, seadanya. Kenapa aku tak lahir sebagai anak orang kaya, uh, anak Elon Musk, anak Donald Trump, contohnya. Kan? Kita kadang-kadang mungkin bermain fikiran seperti itu kerana kita melihat bahawa di dunia ini yang paling penting adalah keselesaan dalam hidup. Yang dalam dunia ini yang paling penting adalah kejayaan, yang ini kekayaan. Kaya baru nampak berjaya. Dan baru selepas kaya dan berjaya baru nampak bahagia. Tapi hakikatnya orang-orang kaya tersebut tak semua bahagia. Bahkan ramai yang bermasalah dan lebih bermasalah pada kita. Oh, orang kata macam ni, lagi baik menangis di atas uh, di dalam kereta Alphard daripada menangis di dalam kereta Myvi, atau kereta kancil. Di Malaysia ada kereta kecil namanya Myvi, atau lagi kecil lagi kancil. Orang kata lagi baik naik nangis ke kereta Alphard. Kita kata-katakan tak, bukan itu inti dia. Berapa ramai orang kaya tapi dia bermasalah dalam hidup dia. Dan rata-rata orang kaya macam ni. Rata-rata orang kaya ada masalah isteri, selingkuh, anak tak hormat. Rata-rata orang kaya ada macam tu. Tak ada masa dengan keluarga. Dan boleh kata majoriti mereka seperti itu. Kalau mereka tak melakukan amal soleh, apalagi jika dia bukan daripada orang yang beriman. Confirm. Tak ada orang yang tak beriman. Nampak mungkin di depan kaya, tapi hidup mereka bahagia. Tak ada. Boleh kita tahu macam tu. Sebab apa? Kerana pada hakikatnya hati ini memerlukan tempat untuk berpaut. Masing-masing mencari. Hatta orang kaya yang tak beragama pun akan mencari sesuatu untuk menggembirakan hatinya. Akhirnya itulah, ada yang melalui mungkin jalan yang bukan agamawi. Ada yang melalui agama tetapi bukan agama yang benar. Ada yang melalui agama Islam, dia tak Islam, tetapi melalui amalan-amalan ibadah yang pelik-pelik. Berpusing-pusing, angguk-angguk, mengikuti tarikat-tarikat tertentu, sehingga taat kepada tok walinya kerana dia merasakan ketenangan tersebut. Intinya, Rasulullah SAW 1400 tahun lalu dah ajar untuk mendapat ketenangan yang hakiki, ikutilah dua benda ni je, Quran dan sunnahku. Sunnah Rasulullah SAW. Tak perlu nak ikut yang lain-lain, yang pelik-pelik ni. Tak perlu. Kerana kadang-kadang, oh taklah saya ikut apa namanya, benda ni, contoh satu amalan, atau mungkinlah yoga ke, apa, hanya untuk mendapatkan ketenangan. Bukan yoga, dia ada istilah benda tu, apa nama tu, yang pagi-pagi hari orang diduduk menghadap matahari tu. Oh, saya cuma ikut tu untuk mendapatkan ketenangan, dan saya mendapatkan, ada istilah zen ke apa macam tu lah. Tapi adakah dia akan mendapatkan ketenangan yang hakiki? Tidak. Bahkan dia sebenarnya sudah membahayakan akidahnya. Tanpa sedar, hal-hal seperti ini sebenarnya mempengaruhi akidah dan membahayakan akhiratnya. Dalam Islam senang. Kamu nak dapat ketenangan, duduk dalam majlis ilmu. Tapi bosanlah majlis ilmu ni. Cakapnya sikit-sikit kalau Allah, kalau Rasulullah. Ya, kamu mungkin duduk kali pertama kali, kamu belum rasa bahagia. 2 kali, 3 kali, 10 kali, setahun, 2 tahun, insya Allah kamu akan mendapatkan kelazatan
dalam menuntut ilmu. Apalagi jika kita ni hidup dekat zaman yang penuh dengan cabaran. Khususnya dekat bandar-bandar besar seperti Singapura, di Kuala Lumpur, di Indonesia, di Jakarta. Kita boleh rasa ada hati tu rasa macam jaf. Jaf tu apa? Kering. Pasti ada. Dan orang yang merasakan nikmat dalam menuntut ilmu, dia sudah dalam satu step yang baik. Ya, ini step dia merasa bahawa dia sudah inilah jalan untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Tidak ada kecuali dengan cara menuntut ilmu. Mungkin awal-awal bosan, lama-lama akan menjadi terbiasa. Baik, kita masuk pada hadis berikutnya. Bab 380. Qais ibn Abi Hazim berkata, Sami'tu Muawiyata yaqulu li akhi lahu saghirin ardi fil ghulam fa'aba faqala lahu Muawiyah bi'sa ma udibta. Qala Qais fasami'tu Aba Sufyan yaqulu da'anka akhaka. Aku mendengar Muawiyah berkata kepada adiknya, boncenglah anak itu. Namun adiknya menolak. Maka Muawiyah berkata kepadanya, alangkah buruknya pendidikan yang engkau peroleh. Lalu aku mendengar Abu Sufyan berkata, tinggalkan saudaramu itu. Baik, ini perselisihan antara Muawiyah dengan adiknya. Maka Abu Sufyan ayahnya cakap, tinggalkan adikmu itu. Baik, kemudian kita masuk lagi pada bab berikutnya. Amr bin As berkata, "Idza kathural akhla'u kathural ghurama'u." Jika telah banyak orang-orang yang berkelompok-kelompok, maka terjadi banyak hak. Saya Bukhari berkata kepada Musa, apa al-ghurama itu? Dia menjawab, al-ghurama adalah hak yang wajib ditunaikan. Baik. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya. Sebahagian dari syiar itu adalah hikmah. Tarif berkata, Sahibtu Imran bin Husainin min al-Kufati ila al-Basrati. Faqalla manzil. Yanziluhu illa wa huwa yunshiduni syi'ra. Wa qala, inna fil ma'arid lamanduhatun anil kadhibi. Aku menyertai Imran bin Husain sejak di Kufah hingga Basrah. Jika dia singgah di tempat, dia menyenandungkan sebuah syair berkata kepadaku, sesungguhnya pada al-ma'arid atau ta'rid, yang ini perkataan ma'arid ini suatu yang ambigu atau kiasan, terdapat alternatif untuk tidak berdusta. Baik, ini bab tentang syair itu adalah hikmah. Jadi boleh kita menggunakan syair untuk sesuatu yang kebaikan. Bukan untuk menyanyi, bukan untuk berjoget. Tapi saya baca dia punya hadis hadis 857. Inna fil ma'aridi lamanduhatun al-kadhibi. Sesungguhnya pada al-ma'arid, perkataan yang ambigu, terdapat alternatif untuk tidak berdusta. Baik, ma'arid ni atau manduha, dia benda yang digunakan untuk orang mendengar, tetapi ada kemungkinan untuk menipu. Saya mungkin masukkan kepada mungkin adalah syair, orang yang bergurau, atau perkara-perkara yang kita lakukan sehari-hari kita. Kita boleh nak buat orang ketawa, kita boleh buat orang dengan cara menipu. Tapi ada alternatif untuk tidak berdusta. Baik, kemudian kita masuk pada bab berikutnya. Dari Ubay bin Ka'ab, dia menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Inna minasy-syi'ri hikmatun. Sesungguhnya sebagian syair itu merupakan hikmah. Kemudian hadis berikutnya 89. Al-Aswad bin Sari berkata, Qala kuntu syairan fa'ataitu Nabi SAW. Faqultu ya Rasulullah, inni maddahtu Rabbi azza wa jalla bimahamid. Qala amma inna rabbaka yuhibbul hamda walam yazidhu ala zalika. Aku adalah seorang penyair, maka aku pun mendatangi Nabi SAW. Aku bertanya kepadanya, wahai Rasulullah, aku ni memuji Rabbku, Tuhanku dengan pelbagai pujian dengan syairku. Seakan-akan nak tanya, boleh ke? Maka baginda lalu bertanya, sesungguhnya Rabbmu, Tuhanmu menyukai pujian. Baginda tidak melambah lebih dari itu. Baik, kemudian kita masuk pada hadis berikutnya. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ayyam tali'a jawfu rajulin qayhan hatta yarih khairan min ayyam tali'a syi'ran. Rasulullah bersabda, lebih baik lambung seorang itu dipenuhi oleh muntah hingga menyakitkannya daripada dipenuhi oleh
syair. Ni kita nampak syair ni tak boleh pula. Ini seandainya syair itu me, apa dulu jadi ada orang-orang zaman dahulu, zaman sahabah, bahkan zaman jahiliah lagi. Mereka yang pergi ke satu tempat di bahagian lereng-lereng bukit, kemudian hidupnya itu membaca syair saja. Yang ini tergilakan dengan syair. Seakan-akan kita ingin gambarkan bahawa zaman sekarang kita mungkin tak boleh, macam mana orang boleh uh, tergila-gilakan dengan syair. Macam mana boleh jadi? Jadi orang-orang seperti inilah yang diingkari oleh Rasulullah SAW. Seakan-akan dia punya perut tu isi dia dipenuhi dengan muntah lagi baik daripada syair. Orang yang ter ni. Okey, kita mungkin tak terbayangkan macam mana orang zaman dulu boleh tergila dengan syair. Tapi kita mungkin boleh sebut zaman sebagai contoh sebagai contoh orang yang zaman sekarang ni orang yang hidupnya mendengarkan lagu saja. Dia sedih menyanyi, dia gembira menyanyi. Baik itu lagu-lagu yang kita katakan lagu-lagu cinta, lagu-lagu sedih putus cinta, atau lagu-lagu Islamik yang dipenuhi dengan lirik-lirik seperti itu. Lirik-lirik cinta Islamik lah kononnya lah. Maka kita cuba bayangkan zaman sekarang macam ni, macam dulu bentuknya dalam bentuk syair. Jadi orang datang ke lereng bukit satu hari tak menjalankan kewajipan dia, kemudian membaca syair. Tapi yang diingkari adalah hal-hal seperti ini. Baik. Mari kita masuk pada bab berikutnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ista'zana Hassan bin Thabit Rasulullah sallam fi hija'il musyrikin." Faqala Rasulullah sallam, "Fa kaifa binasabi?" Faqala Hassan, "La as la 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 asullannaka minhum kama tusallu sya'rata minal ajin." Hasan bin Sabit pernah minta izin kepada Rasulullah untuk membuat syair yang menjela kaum musyrikin. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, bagaimana bisa? Bagaimana macam mana boleh? Bukankah diriku dan mereka kaum musyrikin memiliki nasab yang sama? Hasan lalu menjawab, aku akan menarikmu dari mereka seperti seutas rambut yang ditarik dari gandum. Yang ini dia akan buat syair yang betul-betul seakan-akan Rasulullah SAW tidak memiliki kaitan dengan mereka, tapi seakan-akan pelan-pelan gitu dalam bentuk syairnya. Baik. Urah berkata, "Zahabtu asubbu Hassan inda Aisyah." Faqalat, "La tasubbahu fa innahu kana yunafih." Ada Nabi SAW. Jangan pernah, ini tak diterjemahkan betul-betul. Jadi Urwah berkata, aku akan pergi untuk menghina Hassan uh, inda Aisyah, di depan Aisyah. Aku pernah menghina Hassan di depan Aisyah. Dia lalu berkata, janganlah engkau menghinanya kerana dia pernah membela Rasulullah SAW. Kalau tak silap dalam hadis Hassan ni, dia pernah ada masalah uh, dengan Aisyah. Maka akhirnya Urwah ni cakap dia menghina Hassan depan Aisyah, tetapi Hassan kata janganlah Aisyah kerana keadilannya janganlah menghina dia. Sesungguhnya dia pernah membela Rasulullah SAW dengan kata-kata baiknya, dengan syairnya. Baik, mungkin sampai sini saja. Kita akan sambung esok insya-Allah bab 382 ni. Syair ada yang baik seperti perkataan yang baik, yang ada yang buruk. Baik, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini bermanfaat. Walaupun sebentar, kita cuba rutinkan. Okey, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah seorang menggelar dirinya sebuah kunyah yang disuka sedangkan dia belum punya gelaran atau anak? Boleh. Tak ada masalah. Asalkan bawa maksud yang baik. Dan ini adalah antara sunnah yang terlupakan. Ini kita menggunakan kunyah. Kunyah seperti yang saya pernah jelaskan, tak semua kunyah itu harus seseorang memiliki anak. Dan kunyah itu bukan untuk kita menyamar, mengelabui orang lain. Tapi kunyah itu untuk orang kenal. Inilah saya. Inilah Lutfi. Abu Aiman saya cuba. Inilah Muhammad Lutfi. Itu kunyah. Boleh. Baik, itu saja. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kehidupan yang berkat,
Allah Ta'ala memberikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan Allah Ta'ala mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma wafiq wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.